Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak buat satu kenyataan ya. Kenyataan ni mungkin ada yang mengalaminya, rakyat-rakyat yang marhin ya. Salah seorangnya ialah saya. Ibu saya perlu hadir secara fizikal untuk membuat akuan sumpah. Atau saya perlu membuat permohonan khas ya. Permohonan khas dan menunggu beberapa hari untuk pihak berkenaan datang ke rumah dengan alasan perlu rujukan ke Putrajaya. Rujuk Putrajaya. Nak angkat sumpah, nak cari dia nak rujuk ke Putrajaya. Ya. Keadaan ini menimbulkan persoalan serius. Okey? Okey. Mengapa prosedur sebegini tidak mengambil kira faktor kemanusiaan? Khususnya bagi warga MAS yang uzur dan tidak mampu bergerak. Okey. Mengapa proses bantuan ke rumah mengambil masa sehingga beberapa hari, sedangkan urusan ini melibatkan keperluan asas seperti pengurusan keuangan dan kebajikan pesakit? Mengapa golongan rakyat biasa dipersulitkan dengan birokrasi ya, sedangkan bantuan sepatutnya dipermudahkan dalam keadaan kecemasan? Sebagai anak dan penjaga, saya hanya berusaha untuk menguruskan hal ehwal ibu saya, okey, termasuk urusan bank, aset dan keperluan harian, demi memastikan kebajikan beliau terjamin. Namun, halangan prosedur yang tidak fleksibel ini telah menambah beban emosi, ya, beban emosi dan keuangan pada kami sekeluarga. Okay. Saya ingin menegaskan bahawa tidak semua rakyat ya mampu menanggung kos tambahan seperti ambulan hanya untuk mendapatkan pengesahan cap jari. Okey. Perkhidmatan kerajaan seharusnya bersifat inklusif, okey, cepat dan berperi kemanusiaan, khususnya kepada golongan rentan seperti warga MAS dan pesakit terlantar. Okey. Sehubungan itu saya menuntut proses lawatan ke rumah bagi kes pesakit terlantar dipermudahkan dan dipercepatkan tanpa birokrasi yang melampau. Okey. Nombor 2 ya, garis panduan khas diwujudkan untuk kes-kes kecemasan melibatkan warga MAS dan pesakit luar. Pihak berkenaan menunjukkan keprihatinan dan fleksibiliti dalam melaksanakan tanggungjawab mereka pada rakyat. Okey. Harapan saya agar perkara ini diberi perhatian serius demi keadilan dan kemanusiaan dalam sistem perkhidmatan awam negara. Okey. Sekian, terima kasih. Wassalam.